Tahukah anda, hanya di Ducati anda boleh melihat semua pelumba terbaik mereka berlumba dalam satu perlumbaan yang sama. Dari MotoGP, World SBK, Moto2 sehinggalah kejohanan kebangsaan. Yang lebih menarik, semuanya menggunakan motosikal yang hampir sama. Perlumbaan ini dikenali sebagai Lenovo Race of Champions, acara yang paling dinanti-nantikan sempena World Ducati Week yang berlangsung setiap 2 tahun. Konsepnya cukup unik. Ducati mengumpul semua pelumba rasmi dan pelumba elit mereka, kemudian memberikan setiap seorang motosikal Panigale V4 yang mempunyai spesifikasi mekanikal yang sama. Ini bermakna tiada kelebihan daripada jentera MotoGP bernilai jutaan ringgit atau bajet pasukan. Apa yang menentukan kemenangan hanyalah kemahiran, keberanian dan pengalaman pelumba. Walaupun motosikalnya sama, setiap jentera masih menggunakan livery yang merupai jentera sebenar pelumba dalam kejohanan masing-masing. Format perlumbaan juga dibuat seperti hujung minggu perlumbaan profesional dengan sesi latihan bebas, kelayakan warm-up dan perlumbaan pecut sebanyak 10 pusingan. Acara ini mula diperkenalkan pada tahun 2018 hasil idea Ketua Pegawai Eksekutif Ducati, Claudio Domenicali, sebagai cara meraihkan hubungan antara Ducati Kos dan peminat Ducati di seluruh dunia. Edisi 2026 pula cukup istimewa kerana berlangsungnya sempena ulang tahun ke-100 Ducati. Lebih 118,000 peminat dari 94 negara hadir ke World Ducati Week untuk meraihkan sejarah jenama Itali itu. Bukan itu sahaja, Malaysia juga mempunyai wakil dari acara ini apabila perlumbaan World SBK negara Hafiz Syahrin turut beraksi bersama barisan bintang dunia. Anda juga boleh melihat nama-nama besar seperti Marc Marquez, Francisco Bagnaia dan ramai lagi berkongsi lita yang sama. Namun jangan terkejut jika aksi mereka kelihatan sedikit lebih santai berbanding perlumbaan MotoGP sebenar. Walaupun semua mahu menang, kebanyakan pelumba akan mengelakkan risiko yang boleh menyebabkan kecederaan kerana fokus utama mereka tetap kepada musim perlumbaan yang sedang berlangsung. Tapi jangan silap, walaupun suasana lebih santai, melihat semua pelumba Ducati bertarung menggunakan motosikal yang hampir sama tetap memberikan gambaran siapa yang benar-benar memiliki bakat luar biasa apabila faktor jentera diketepikan. Jika anda diberi peluang menyaksikan Race of Champions ini secara langsung, pelumba mana yang anda rasa akan muncul juara?